Language delay/receptive. Language delay adalah keadaan di mana seorang kanak-kanak mengalami kesukaran untuk memahami, memproses dan menterjemah makna kata-kata yang didengar atau dibaca. Mereka boleh mendengar bunyi perkataan dengan jelas, namun mereka tidak memahami maksud perkataan tersebut. Data dan statistik language delay di Malaysia menunjukkan 2.7% kanak-kanak yang berusia antara 6 hingga 59 bulan mengalami language delay. Data ini diambil daripada jumlah keseluruhan sampel kanak-kanak iaitu seramai 15,844 orang. 2.7% ini adalah bersamaan dengan 428 orang kanak-kanak yang disahkan mengalami language delay. Data dan statistik language delay di dunia dianggarkan mencecah 7% hingga 7.5% kanak-kanak di peringkat global pada waktu mereka mula memasuki alam persekolahan. Ini bermakna secara purata terdapat 2 orang kanak-kanak dalam setiap kelas yang dianggotai oleh 30 orang. Antara ciri-ciri language delay adalah mengalami kesukaran mempelajari perkataan baharu, mengalami kesukaran mengikuti arahan, memerlukan arahan diulang berkali-kali untuk memahami, serta kelihatan seperti tidak mendengar atau mudah terganggu perhatian. Mengalami kesukaran belajar, membaca dan menulis, sukar menerangkan fikiran dan perasaannya sendiri, mengelakkan perbualan dan situasi sosial, serta sukar menyertai aktiviti dan perbincangan bersama orang lain. Jenis-jenis language delay adalah melibatkan expressive language disorder iaitu gangguan bahasa ekspresif yang melibatkan kesukaran dalam menyampaikan maklumat secara lisan atau bertulis. Seterusnya developmental language disorder DLD, masalah perkembangan bahasa yang berlaku sejak awal kanak-kanak. Dan seterusnya receptive language disorder, kesukaran memahami bahasa yang didengar atau dibaca. Akhir sekali adalah mixed receptive expressive language disorder, melibatkan masalah dalam memahami bahasa dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Antara terapi yang boleh dilaksanakan di rumah ataupun di sekolah adalah Simon Game. Langkah pertama iaitu beri arahan mudah bersama demonstrasi fizikal. Contohnya Simon kata sentuh hidung, guru ibu bapa sentuh hidung bersama-sama. Ia membantu kanak-kanak mengaitkan perkataan dengan perbuatan. Langkah kedua adalah dengan menggugurkan bantuan visual iaitu berikan arahan satu langkah tetapi kali ini jangan gerakkan tubuh anda. Contohnya Simon kata tepuk tangan, biarkan anak memproses perkataan tersebut secara mandiri dan bertindak balas. Langkah ketiga adalah dengan meningkatkan kepada arahan 2 langkah. Apabila anak sudah menguasai 1 langkah, tambah kompleksiti arahan. Contohnya, Simon kata lompat 1 kali, kemudian pegang telinga.